Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadanil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin dan muslimat, para hadirin hadirat rahimakumullah yang mudah-mudahan insya-Allah kita yang berada dan kita yang hadir pada malam ini didoakan mudah-mudahan diberkati, dirahmati serta diampunkan segala dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ini menjadi asbab kita dibangkitkan dan kita dihimpunkan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam ni kita nak sambung pengajian kitab kita. Kita sampai kepada hadis ke-32. Kita nak masuk tentang keterangan. Hadis kita baca dah pada bulan yang lalu, kita nak baca keterangan. Lebih kurang 10 hadis lagi, 9 hadis lagi, kitab ni habislah. Makna lebih kurang dalam 9 bulan lagi habislah kitab kita ni. Tuan-tuan muallim dah. Mau terkejut terkempak nak jadi AJK Fatwa Negeri lepas dah. Kita sampai kepada keterangan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Keterangan. Nabi kita tidak bimbang kalau umatnya berhadapan dengan kefakiran. Tetapi yang sangat beliau bimbangkan kalau umatnya berhadapan dengan kekayaan. Tok Syekh kita, Allah yarham, Tok Syekh kita ni kata apa dia? Nabi SAW tidak bimbang tentang kemiskinan, tidak bimbang tentang umat dia berhadapan dengan kekurangan harta. Dalam bahasa yang mudah kita sebut kemiskinan. Tetapi yang Nabi bimbang umat dia ni apa dia? Nabi bimbang umat dia ni berhadapan dengan satu kekayaan yang mana kekayaan itu akan menyebabkan umat dia ni menjadi golongan yang zalim. Sebab tu dalam sebuah hadis Nabi SAW yang maksudnya mudah nak faham, Nabi kata apa dia?
Nabi sebut, Nabi kata, aku takut umat aku ni dikenakan beberapa jenis ujian ataupun penyakit. Antaranya Nabi kata, kemiskinan yang melalaikan dia. Ni yang pertama. Nabi tak bimbang umat dia menjadi miskin. Nabi tak bimbang umat dia menjadi susah. Yang Nabi bimbang, yang Nabi risau, kalau umat dia terkena penyakit miskin dan kemiskinan tu menyebabkan umat dia lalai. Ni yang pertama. Yang kedua Nabi kata, kekayaan yang menjadikan mereka ni orang yang zalim. Nombor dua. Mereka ni kaya. Tetapi Nabi bimbang kekayaan umat dia yang menyebabkan umat dia ni menjadi golongan kaya yang zalim. Nabi bimbang. Dia ada kekayaan, dengan kekayaan tersebut menjadikan dia ni zalim. Ni banyak orang jadi, Pak Long. Kaya ni satu bab. Kalau kaya ni yang tawaduk. Kita ni hari ni, kita banyak Allah Ta'ala uji kita dengan kekayaan. Tak payah cerita siapa dah tuan-tuan. Kita ni yang jadi baik. Bukan kerana kita baik, Pak Long. Kerana Allah Ta'ala tak uji kita lagi. Mau uji tak tentu kalu. Kata orang kok dia, tak tentu kalu. Sebab Pak Long tak berzina. Bukan sebab Pak Long baik. Tak. Tapi tak ada peluang. Kalau ada peluang, Pak Long percaya diri Pak Long. Tobat tak percaya. Tak Imam. Kalau ada peluang, mai pula lawa-lawa Pak Long. Dah lah lawa muda pula. Kalau mai serba penguin dalam pantang tu, kita pun tak kelapar. Mai pula lawa-lawa Pak Long. Mai perempuan lawa-lawa. Hak janda umur 36, 37. Mocik. Mai pula dia duduk cuik paha. Dia panggil kat kita Abang Long. Amboi Pak Long. Orang duk panggil Pak Long, mai kat dia panggil Abang Long. Abang Long start cik oi. Mau tak naik tabir getah tu. Getah pula pakai getah postman tu, bukan getah TI. Sebab apa kita ni tak mencuri? Bukan kerana kita ni baik, tapi tak ada peluang. Sebab tu kita ingat duk kata ke orang, Allah Ta'ala tak uji kita lagi Pak Long. Mau uji ke? Kaya sikit pun jadi merak buih Pak Long. Baru kaya sikit, dia jadi merak buih. Dia nak jadi bodoh tak bodoh, cerdik tak cerdik. Rata. Duk gendong duit lagu tu. Tabung ke atas jalan, lapik tayar, lapik pamangin. Jadi wayar putih habis. Duit baru ada berapa ringgit dia. Bisa tengok tak Pak Long kelaku orang ni? Ada satu orang tu kita tengok bodoh-bodoh cerdik ni. Minta maaf saya terpaksa kata aku ni. Benci dengan perangai dia. Bukan benci dekat dia. Benci dengan perangai dia. Istidraj. Dia bawa duit kata. Nak habak kata kaya. Orang kaya ni orang tak bawa dulu tu duit. Orang bawa kad dia zaman lalu ni. Saya nak tanya. Saya tak mau cerita orang kaya dalam Malaysia ni Pak Long. Kita ambil orang kaya dunia. Di dunia ni antara nama-nama orang kaya ni Pak Su, Bill Gates. Dia bisnes besar. Bukan dia jual pagak tak. Nama dia Bill Gates. Tapi dia bisnes dia hebat. Bill Gates ni Pak Su. Bisa dengar nama Bill Gates. Tok Wan dia orang Kok Diang. Orang kaya-kaya ni menyak mai Kok Diang belum Tok Wan dia tu asal Kok Diang. Duk belah kampung tu. Ada satu kampung nama Lana Bulu. Duk tu lah belah tu. Kaya. Kaya. Seorang lagi yang kaya dalam dunia ni nama dia Elon Musk. Tu hak kereta Tesla. Hak kereta Tesla tu. Nak beli dia bukan rata, melagu kereta Proton boleh beli Pak Long. Nak beli dia, di sini ada tak dia punya showroom? Di Penang ada tak? Tak ada. Saya pun jumpa di Kuala Lumpur biji showroom dia tu. Tu pun tak berani masuk. Kita nak langkah masuk, guard dia tengok kita atas bawah. Boleh beli ke tak boleh beli kereta ni, duit ni. Kaya Pak Long Elon Musk. Kalau tak salah pembacaan saya, kalau salah, tak maaf lah, ni maklumat ni saya baca. Kalau tak silap pembacaan saya, Elon Musk ni, dia lebih kaya daripada Presiden Amerika lah, Donald Trump. 80 ke 8 kali ganda ke 80 kali ganda. Lebih kurang lagu tu lah. Tak 80, 8 kali ganda lagu tu lah. Nak abang apa dia Pak Long? Kaya. Tapi tak
pernah pun kita duk tengok Elon Musk ni duk heret, duk gendong duit rata, duk bawa nak habaq ke orang kata dia kaya. Dah, orang hak kaya betul campur dengan cerdik, dia tak buat kerja lagu tu. Hak kaya bodoh-bodoh cerdik ni dia buat kerja lagu tu. Kita nak bawa duit 1,000 dalam poket pun rasa banyak dah nak pasu. Semua duk dalam telefon. Tak pernah duk bawa duit lagu tu. Ujian kekayaan yang Nabi bimbang kena kepada umat dia. Pak Su tak nak tengok, Pak Su nak kena tengok tak? Ada kawan ni, acah-acah kaya, dia duk semayang, Pak Su, atok duit kat tepi sejadah ni penuh. Sebab dia seorang semayang. Ni dia ujian kekayaan Allah Ta'ala bagi ni. Ni Nabi kata yang Nabi bimbang umat dia kena ni. Di dalam keadaan fakir dan kekurangan, banyak orang yang dapat membuat amal ibadat. Kerana apa dia? Tidak banyak perkara yang menyibukkan dan fikiran pun tidak banyak yang bercabang-cabang. Waktu susah Pak Long nak fikir apa? Ibadat. Pak Long pasal apa yang Pak Long mai duk boleh kuliah malam ni, mai dengar kuliah malam ni? Bab Pak Long tak apa kaya. Cuba Pak Long kaya tengok. No, Pak Long no. Mai malam ni tak ada, mai minggu lepas, bulan lepas pun tak ada. Telefon duk mana Mak Long ni bulan ni tak ada. Allah Ustaz, Mak Long duk ada di Oman ni. Mak Long duk ada di Jakarta ni Ustaz. Jakarta buat apa? Datang berehat-berehat Ustaz, tenang fikiran. Oh, Mak Long pergi dengan Pak Long dah Jakarta. Dah mai seorang. Tu Pak Long pun tak ada kuliah, Pak Long pergi mana? Allah, Pak Long biasalah pergi Danok cuci pelak. Dia kata. Bini pergi berehat, laki cuci pelak. Yang mana faham-faham, tak faham sudah lah Pak Long. Sebab apa yang kita boleh mai lagi Mak Long? Sebab kita ni Pak Long, Allah Ta'ala tak uji kita dengan kekayaan. Banyak dah orang yang Allah Ta'ala uji dengan kekayaan, akhirnya kecundang dengan kekayaan. Ada orang Allah Ta'ala uji dia dengan sedikit kemasyhuran, dia dah kecundang dengan kemasyhuran. Orang kenal sikit, orang rasa suka sikit, dah royuk dengan kemasyhuran. Dah mudahanlah Pak Long, Allah Ta'ala jagalah hati kita Pak Long. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tetapi di waktu kaya, sangat sedikit orang yang sempat amal ibadat, berbuat amal ibadat. Kerana mereka terlalu sibuk dengan bermacam-macam urusan. Bila mereka kaya, Allah Ta'ala uji mereka dengan kekayaan. Mereka dah macam-macam lah. Dulu boleh main masjid, lah tak boleh main masjid. Sebab apa? Sibuk. Dulu ada masa nak buat ibadat, lah tak ada. Sebab apa? Sibuk. Allah uji. Waktu tak ada hang minta dekat dia. Bila ada hang lupa dekat dia. Punya korang ajak amal ni. Punya tak berapa nak berakhlak, tak berapa nak beradab amal ni. Waktu susah minta dekat dia 5 kali jumpa dia sehari. Ya Allah, aku susah. Ya Allah, bantulah aku. Ya Allah, bantulah aku. Ya Allah. Bila senang Pak Long, tak ada dah masa dengan Allah. Saya nak tanya Pak Long, kalau orang buat dekat kita lagu tu, waktu susah, mai rumah kita minta tolong. Kita tolong sampai dia senang Pak Long. Lepas tu dia lupa kat kita. Pak Long nak kata apa? Contoh mudah lagu ni tak? Mai satu orang daripada Muazzam Shah. Pak Zu tahu Muazzam Shah Pak Zu? Belah Pahang. Saya pergi sekali tu dia. Balik urut pinggang 2 hari. Jauh Muazzam Shah Pak Long Pahang. Pahang ni dia besar no. Nak pergi satu-satu tempat tu pun Allah. Hari tu mereka ajak saya pergi forum dengan Ustaz Kazim di Kuala Tahan. Boleh tahan Pak Su. Nak sampai Kuala Tahan. Boleh tahan. Jumpa, dengar dia ceramah, ramah-ramah mai, zak-zak tapak tangan tu, nyusak. Dekat hutan negara, hutan Sipanan apa tu? Taman negara ke apa? Boleh tahan. Mai daripada ni lah. Kuala Tahan ke Muazzam Shah ke mai duduk di juru.
Bila mai duduk di juru, dia mai dengan bini dia, mereka baru menikah. Susah. Mai jumpa orang berganyak. Orang berganyak baik. Baik, orang berganyak tengok muka Pak Long baik. Belakang kata pi mendatang apa, bulan depan mai pula. Mai orang berganyak ni bagus. Kenalah dia tu pun adik-beradik kita pergi jauh lah. Dia kata ni Pak Long, saya mai daripada Pahang tu Pak Long, duk ingat nak mula kehidupan baru lah di Pulau Pinang ni, nak cari peluang pekerjaan. Kita pun pergi ambil. Kalau mereka naik bas sini, dia turun mana betul kalau nak main juru? Bas turun mana sini? Betul-betul tau. Johor no. Pak Long, dia pun turun tantul juru tu lah. Kita pun pergi ambil dia mai. Kata ni hang mai ni hang nak duduk mana? Tak ada lagi lah Pak Long. Saya pun tak tahu nak duduk mana ni. Saya habang betul-betul kat Pak Long lah. Saya mai ni buat keluar ambil duit. Tunjuk ada duit RM50 3 helai. Yang ni ya ada. Beda nak hidup. Allah. Kita nak hantar mana tu? Nak hantar pergi hotel. Dah dia duit tak ada. Nak hantar mana Pak Long? Kalau Pak Su duduk tempat tu. Dia mai Pak Su pergi ambil dia dekat tol betul. Dia mai habang dia ada tengah 200 ya. Kita nak pergi boh dia tak mana betul. Kalau ada orang masjid, kata ada rumah kita. Kalau dia seorang tak apa dia dengan bini dia. Nak cari rumah sewa duit tak ada. Dia kata saya ni duit tak ada. Apa pun tak ada ni Pak Su nak main ni tak tahulah macam mana nak hidup. Nak kata macam mana? Tak apalah duduk rumah aku lah. Dia tak Pak Long. Agak-agak Pak Long nak geng belakang terai tu tarik muka. Tak tahu nak duduk lama mana. Kalau duduk 3 hari tak apa ni tak tahu. Kerja pun tak ada. Tak apalah duduk rumah Pak Long lah. Tak apa nak buat lagu mana. Sementara hang nak dapat kerja. Allah terima kasih Pak Long. Terima kasih Pak Long. Bini kita muka serupa pada siku lah. Bini kita kata baru duduk ni pula dah aku pula nak kena ni. Iyalah dia nak keluar dengan ketak pakai tudung nak pergi basuh. Tak selesa Pak Su, tak selesa. Tapi nak buat lagu mana? Kita pula orang masjid. Ujung anak-anak tak ada bagilah bilik satu duduk. Dia pula abang, bilik ni tak ada aircon no pak cik no. Boleh tahan hangat lah. Embuh pula aircon. Nak kata apa? Tak tolong anak adik-beradik kita. Masuk dalam bilik, bini perang. Yang duk bagi, duk rumah kita pasal apa? Pandai sangat duk semawa. Tak lah, nak buat lagu mana. Hang pun fikir lah. Dia suruh kita fikir, yang dia awak tak fikir. Dah tahu duit tak ada, main apa? Tak apalah, ustaz duk kata kita mau tolong orang. Nanti Allah Ta'ala tolong kita. Dia pelepah kat ustaz. Bila ustaz kata pun tak tahu. Dia tak tahu nak pelepah ke mana, dia pelepah kat ustaz. Tak apa, ustaz kata mau kita tolong orang, nanti Allah tolong kita. Tak apa, pandai sangat. Pergi hantar dia pergi duduk rumah ustaz tu. Pergi hantar dia duduk rumah ustaz tu. Biar ustaz tu belah. Tak apalah, nak buat lagu mana. Dia duduk pun tak lama Pak Long. Alhamdulillah lah dia pun dapat kerja. Duduk di rumah kita pun tak lama. 6 bulan ya. 6 bulan ya dia duduk rumah kita. Dia pun dapat kerja kok belah tu apa. Bayar lepas apa semua tu. Dia pun lepas pergi belah tu lah. Dia nak pergi belah tu pun Pak Long lah. Pergi cari rumah sewa bagi dekat dia. Dia pun tak ada apa. Dia ambil kereta. Kereta pun tak ada. Pak Long pun bagilah kereta Mak Long tu. Kena pula. Yang nak ambil kereta saya, siapa awak tak kira kereta abang? Kereta hang kereta lama sikit, kereta aku baru. Hang pun bukan berapa naik sangat. Ustaz pun duk kata, mau kita tolong orang, Allah tolong kita. Duk ustaz kata tu. Ustaz pun kata, mau kita duk tolong orang, Allah tolong kita, bagi sebiji. Tak apalah Pak Long habis dah. Pak Long pun tolong dia habis apa semua lah. Dia pun kerja dibayar lepas tu. Kerja di kilang, dia ni pun pandai. Hak Jepun di kilang tu pun suka dia. Naik jawatan, naik jawatan, naik jawatan. 10 tahun lepas tu, dia jadi pengurus besar di kilang tu. Gaji dia Pak Su, lah ni 18,000 sebulan.
Aita rasmi ada. Hak Aita bini Pak Long tu dia jual buat dukun dah. Dia ada Aita rasmi. Naik Aita pun duduk belakang. Bukan duduk depan. Duduk belakang. Baru-baru ni Pak Long pergi ikut belah pulau tu. Pak Long jumpa dia dekat restoran Hamidiah. Jumpa dekat restoran nasi kandak. Pak Long pun dah 10 tahun dah, 11 tahun tak nak jumpa dia. Jumpa Pak Long duk senyum. Dia buat tak kenal lintas tepi kita. Hak 10 tahun lepas, 6 bulan dia duduk di rumah kita. Duduk menumpang di rumah kita. 6 bulan Pak Long. Bini kita tu lah 6 bulan duduk belah dia. Kereta bini kita tu lah dia pakai. Lah ni bila dia senang jumpa kita kat kedai nasi kandak. Tak tekuk, buat tak kenal. Agak-agak Pak Long nak kata apa Pak Long? Naik atas kereta bini tanya, dia tak tekuk abang tak Zat? Tak. Abang nampak tak dia? Mau tak nampak abang senyum kat dia tadi. Dia buat tak kenal abang. Dia buat tak kenal. Allah, kecil hati aku lah. Pak Long kata. Masa tu boleh bola tanggung kat mereka. Bang, dia panggil kita. Cara dia panggil tu menyakitkan hati dah tu. Bang, dulu ustaz kata apa? Ustaz kata apa dulu kat bang? Tolong orang, Allah Ta'ala tolong kita kan. Dia buat lagu tu. Ni abang, saya nak abang pula no. Ni ustazah pula kata nah. Buat baik pun takat-takat padan patut. Pak Long nak kata apa kat dia? Kena kat dia. Agak-agak Pak Long kecil hati tak dengan budak Muazzam Shah mai tu? Hak budak Pahang mai tu. Pak Long sakit hati tak Pak Long? Sakit hati. Hang gamak buat kat aku. Pak Long, yang kita buat dekat Allah, kita tak kira pula. Hak kita buat dekat Allah. Allah bagi macam-macam nikmat dekat Pak Long. Allah Ta'ala bagi macam-macam nikmat dekat saya. Kita buat lebih kurang dekat Allah. Agak-agak Allah ni macam mana Pak Long? Bila dia bagi susah 5 waktu semayang, Allahu Akbar. Habis semayang tu, Ya Allah, Ya Tuhanku. Ni dia punya doa ni. Ya Allah, Ya Tuhanku. Engkau bukakanlah, engkau rungkaikanlah kesulitan hidup aku ni, Ya Allah. Ni dia. Ha, betul? Lah buat tak heran dekat Allah. Lah buat tak heran dekat Allah. Bila Allah baru bagi senang sikit, hang lupa dah dekat Allah. Allah Ta'ala baru bagi lapang sikit dekat diri hang dah lupa dah Allah. Betul ke tak Pak Long? Ni dia. Kita buat dua sekupang ya ke Allah. Mudah-mudahan Pak Long no, jangan Allah Ta'ala uji kita lagu tu lah Pak Long. Mau dia nak bagi kita senang pun, jangan kesenangan yang melalaikan kita kepada dia. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya tak berani sembang benda-benda ni Pak Long. Sebab kita ni pun Pak Long bukannya baik, cuma belum diuji. Sebab tu Pak Long bila orang duk sembang buat orang Pak Long jangan duk lajak lebih ingat. Takut patah balik main uji kat kita mampu. Ya, memang kalau semuanya sudah ada, wang ada, kereta ada, kemudahan lain pun semua sudah cukup, maka ketika itulah timbul budaya yang disebut dalam pepatah, tepuk dada, tanyalah selera. Terserahlah hendak pergi ke mana dan hendak buat apa. Dalam sejarah ni diceritakan bagaimana Qarun. Ni antara orang kaya ni. Qarun. Bulan lepas saya cerita dah kot Pak Su. Yang raja mengaku jadi Tuhan, Syaddad yang buat syurga. Saya cerita dah kan? Saya cerita dah. Cerita dah Pak Long. Pak Long mau cerita pula pun heran. Cerita dah. Mampu Pak Long. Saya bukan nestro duk ulang kah.
Cerita dah bulan lepas yang Pak Long duk angguk metelena tu. Bagaimana seorang raja yang dia suruh menteri dia buat syurga untuk dia dalam negara dia. Ingat tak cerita tu? Tak ingat cerita pula betul? Bilang tadi kena cerita pula ke macam mana? Saya kena nak cerita, kena top up sikit 10-100 lagi ni benda nak cerita. Saya nak ulang balik. Dapat tu ambil dulu, tambah lagi 100 benda nak cerita ni. Saya ulang lah. Mampu mengajak lagu ni. Bila nak habis kitab, duk kerja duk kustan. Ada seorang raja, Pak Long. Nama dia Syaddad. Saya cerita dah, tak apa saya cerita balik. Nama dia Syaddad. Dia ni ada menteri agama dia. Dia raja, dia adalah menteri agama dia. Yang menteri agama ni duk mengajak dia. Duk mengajak di istana dia. Satu ketika, sukatan dalam kitab tu cerita tentang syurga. Cerita dah tentang keindahan dalam syurga, nikmat dalam syurga, dia cerita. Lalu raja ni dengar cerita menteri agama dia dengan penuh khusyuk, dengan penuh perhatian. Menteri agama dia pun cerita, yang kata dalam syurga ni tuan-tuan, segala perhiasan dia dibuat daripada emas dan perak. Di dalam Al-Quran sebut minaz zahabi wal fiddah. Semua perhiasan dia dibuat daripada emas, semua perhiasan dia dibuat daripada perak. Dalam syurga ada bidadari, ada anak-anak bidadari yang kenikmatan dalam syurga begini. Raja ni bila dengar, dia tertarik. Sedap juga dia kata. Habis pengajian, raja ni panggil menteri agama ni masuk menghadap. Masuk dalam menghadap di pejabat dia. Dia kata, Datuk Menteri Agama, ampun tuanku. Cerita pula, sambung sikit pasal syurga tadi, syok dengar. Menteri Agama pun dengan keilmuan dia cerita lah. Perang, habis. Raja ni kata, Datuk, dengan kekuasaan beta sebagai raja pemerintah, beta menitahkan kepada Datuk, bawa ke dalam mesyuarat kabinet bahawa beta mengarah dan menitahkan kerajaan beta ini menyiapkan suatu syurga untuk beta dalam negara beta ni. Sudah. Kalau dia kata buat istana tak apa, syurga. Macam mana yang disebut dalam Al-Quran, macam mana yang disebut dalam hadis, macam inilah yang diceritakan dalam kitab. Tolong buat sebuah syurga kepada beta di dalam negara beta. Penin Menteri Agama ni. Dalam mesyuarat kabinet negara tu, Menteri Agama ni pun habaklah dekat memandang Perdana Menteri. Yang amat berhormat, saya baru ni jumpa dengan tuanku. Lepas tu, dak lah pergi duk mengajak macam biasa lah. Itu kena tajuk bab syurga. Habis tu, ada masalah apa? Tuanku habak kat saya. Tuanku kata dia suruh saya habak dekat Datuk Seri yang amat berhormat. Dia suruh buat syurga macam tu dekat dia dalam ni. Perdana Menteri kata, biar betul Datuk. Yes sir, betul. Ketua Perdana Menteri ini pun menghadap Syaddad. Betul? Betul. Sudah. Perdana Menteri ini dia cerdik sikit. Tidak, dia tak jadi Perdana Menteri lah. Dia cerdik sikit. Dia kata, tuanku, dalam syurga ni semua perhiasan dia daripada emas dan perak. Kita nak pergi cari mana emas dengan perak? Mau jual buah pinggang tuanku pun tak boleh beli lagi. Jual buah pinggang Pak Long. Buah pinggang ni harga dia Pak Long, daripada jual 250,000.
Sebelah 12,5 juta. Tu kalau buah pinggang elok, orang macam Pak Long Gaut, kencing manis apa, tinggal RM4 setengah. Ha? Siapa nak kelepak buah pinggang nak kena dialisis? Jual RM4 setengah pun orang tak mau. Ni nak pergi buat perhiasan daripada emas, nak buat perhiasan daripada perak. Nak ambil mana tuanku? Nak ambil mana ni? Tuanku kata, Syadat ni pun kata, memandang Perdana Menteri, panggil Menteri Dalam Negeri untuk jumpa dengan beta. Menteri Dalam Negeri pun sampai. Dia kata beta nak macam mana pun sebuah syurga untuk beta didirikan dalam negara beta. Bak emas dan perak, wak keluarlah suatu arahan baru, suatu hukuman baru, tambah satu kesalahan dalam jenayah dalam negara kita. Setiap rakyat dalam negara ini tidak boleh memiliki emas dan perak. Siapa yang ada emas dan perak kena serah semua kepada kerajaan. Kalau mereka tak serah, ini satu jenayah yang boleh dijatuhkan hukuman penjara. Tu dia. Gubal satu undang-undang untuk nak puas hati sang raja ni. Buat jadi satu undang-undang dalam negara yang dipimpin, yang diketuai oleh Syadat. Negara itu tidak boleh ada emas dan perak di tangan rakyat. Kalau ada, itu merupakan satu kesalahan yang telah dilakukan. Rakyat nak mengamuk, ini perintah raja. Bih korang ni lah kot no. Korea tu kot. Rambut petak oh. Siapa berani lawan cakap. Dia tengah duk berucap depan hang lena, hang jaga-jaga berubah alam. Dia masuk dewan mau ni dia kena tepuk tangan ni. Pemerah tapak tangan. Hang tak tepuk, tukar alam. Syadat ni lebih kurang yang tu lah kot. Rakyat tak berani nak kata apa. Rakyat tak berani nak kata apa. Lepas tu mereka kata, okey, baik tuanku, carilah tempat yang sesuai. Bertahun jugalah pihak kerajaan ni cari mana tempat yang sesuai. Nak bina syurga untuk Syadat sampai jumpa tempat yang sesuai. Bila jumpa tempat yang sesuai, masalah pula satu lagi. Apa dia? Nak cari mana pekerja-pekerja, nak bayar duit mana kat pekerja-pekerja nak buat syurga dia tu. Perdana Menteri masuk mengadap balik, ampun tuanku. Ada masalah apa lagi? Kita nak cari orang kerja mana tuanku? Perintahkan semua hamba rakyat yang tak ada kerja untuk dijadikan sebagai buruh kasak, bina syurga untuk aku tanpa sebarang upah. Kerah pula rakyat untuk jadi tugas dia. Buruh kasak untuk membangunkan sebuah impian oleh seorang raja yang zalim. Hamba rakyat diperah tenaga mereka. Buatlah syurga untuk raja yang bernama Syaddad. Ringkas cerita. Siap saja syurga tu. Pada hari perasmian syurga tu, dihimpun rakyat-rakyat Syaddad di hadapan syurga dia. Yang kononnya syurga lah. Lalu apa yang Syaddad tanya? Wahai hamba rakyat sekalian, hamba kenal dak aku siapa? Hamba kenal dak aku siapa? Rakyat dia jawab, kamulah raja kami, Syaddad. Syaddad kata, mulai hari ini, aku bukan lagi raja hampa, tetapi akulah Tuhan hampa. Sebab apa? Kalau Tuhan hampa buat apa yang dia suruh, dia akan bagi hampa masuk ke dalam syurga. Sekarang, di belakang aku ni adalah syurga aku. Siapa-siapa yang aku suka, aku benarkan dia masuk ke dalam syurga aku. Sama ada aku dengan Tuhan kamu sekalian? Jawab rakyat, sama.
Jahanam. Tak jawab, takut tukar alam. Ketika mana Syaddad nak melangkah masuk ke dalam syurga yang dikatakan syurga dia itulah, Allah perintahkan malaikat Azrail cabut nyawa dia. Syaddad tersungkur di hadapan pintu syurga dia. Belum sempat dia melangkah masuk, dia telah meninggal di hadapan pintu syurga dia. Sebab apa yang dia boleh jadi macam ni? Sebab dia kaya. Sebab tu Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu an, ketika mana datang 10 orang Khawarij berjumpa dengan Sayyidina Ali, ditanya kepada Sayyidina Ali dengan soalan yang sama oleh 10 orang yang berbeza, tetapi hebat dan alimnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu an, dia menjawab dengan 10 jawapan yang berbeza. Apa dia soalan dia? Wahai Ali, di antara ilmu dan harta yang mana lebih baik? Sayyidina Ali jawab, harta, ilmu lebih baik daripada harta. Kenapa? Sebab orang yang banyak harta, dia kena jaga harta dia. Orang yang banyak ilmu yang jaga dia. Ni yang pertama. Betul ke tak, Pak Long? Pak Long kalau banyak harta, Pak Long kena jaga harta, takut orang balas. Tapi Pak Long banyak ilmu jaga Pak Long. Sebab apa? Pencuri-pencuri ilmu ni, dia tak rakus macam mana dia curi harta. Bila kita banyak harta, penyangak nak masuk main dalam rumah kita ni, dia kena pakai topeng, dia kena ada kepakaran nak buka pintu, kena bawa pistol, kena bawa pisau, kita mangkit, dia kena gempak kita, baru dia boleh ambil duit kita. Tapi pencuri-pencuri ilmu ni relax, tengah mencuri boleh lena. Ni pencuri ilmu. Pencuri ilmu ni. Pepak mi pun tak apa nak putih elok belum. Ni. Tengah mencuri boleh lena. Haram jatah apa pun tak bawa. Betul-betul 2 biji peluru, 1 pistol. Nak tu kan? Dia tak. Main mencuri spender apa haram tak pakai. Main mencuri. Ni saya nak abang ni nak terus terang lah. Saya pun tak tahan dah. Hak mana main kuliah tak pakai seluar dalam tu. Tak payah duk tukar kaki kerap sangat. Ustaz ni tak nak tengok dah. Saya nak abang. Pak Long duk kot tu mengadak kot ni. Masjid Pak Long mujuk lah, tak ada tiang. Hak jenis masjid banyak tiang, dia duk sandak kat tiang. Dia tarik kain belekat tu. Sekali dia lengah, dia angkat kaki kanan, dia angkat kaki kiri. Seluar haram tak pakai kot dalam. Hak menatang tu duk nyeh kat ustaz letur-letur tu. Hak ustaz ni tak nak tengok dah. Apa tu? Kadang-kadang duduk depan kita dengan sabar, dengan jenggot putih, dengan rida, telur tunjuk ke ustaz lah. Ustaz ni pun dah lah tak apa nak hafal banyak hadis dengan ayat Quran lah. Duduk pergi tengok letur-letur hang tu pula. Pakai cerah lagu tu ayat Quran. Mai belum mencuri, tertib elok. Ni yang pertama Sayyidina Ali kata. Mai orang yang kedua tanya kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, di antara ilmu dan harta, yang mana yang lebih utama? Sayyidina Ali kata ilmu lebih utama daripada harta. Sebab apa Ali? Sebab orang yang banyak ilmu, dia akan mendakwa dirinya sebagai hamba. Tetapi orang yang banyak harta akan mendakwa dirinya sebagai Tuhan. Ni yang Nabi bimbang. Orang yang banyak ilmu, dia akan merasakan diri dia ni sebagai hamba. Tapi orang yang banyak harta akan mendakwa dirinya sebagai Tuhan. Mai nombor 3. Wahai Ali, ilmu dan harta yang mana yang lebih baik? Ilmu berbanding harta. Sebab apa? Sebab orang banyak ilmu, banyak kawan. Orang banyak harta, banyak musuh. Betul tak, Pak Long? Pak kita mau banyak harta, tinggal mati, selera anak-anak ke harta pusaka. Tapi kalau pak kita banyak ilmu, mati tinggal ilmu, tinggal kitab, anak-anak tak apa nak kitab.
pun kitab tu guna bahagian fiqh aku mau. Tak ada. Mak kata ni kitab banyak nak buat lagu mana? Tak apa, mak kita beli rak. Susun kot dalam rumah tu bagi penuh. Kitab arwah pak. Tu kalau hak jenis kedekut. Hak jenis tak kedekut dia pergi hantar kat sekolah agama. Mau tengok kulit kitab. Dalam kitab tu buku Pak Ma'on, buku sejarah. Ada juga kita bisa jumpa. Kan kot dalam tu buku Pak Ma'on. Kita tengok ada Pak Ma'on baca buku sejarah. Tersebutlah kisah. Bini tanya baca apa bang? Sejarah. Perangai Pak Ma'on tu kot belah bagai nyok ni pun ada 3 orang saya dapat maklumat. Tapi dia tak baca ada buku sejarah. Dia buka dalam telefon, dia duk baca sejarah dalam telefon hari kemerdekaan dekat dah. Ni dia Pak Long, bahayanya kekayaan. Ni dia Nabi kata. Terserahlah hendak pergi ke mana dan hendak buat apa. Maka kalau begitu layanan yang diberikan kepada nafsu tentulah mudah bagi syaitan untuk mendorongkan membuat perkara-perkara maksiat dan akan mudahlah bagi syaitan untuk menjerumuskan ke lumpur kemaksiatan dan kedurjanaan. Hui, semat bahasa ni. Kita bila kata banyak belum, dia angan-angan pun panjang. Dia angan-angan nak panjang ni biar Allah Ta'ala bagi 2 nikmat. Yang pertama senang, kaya. Yang kedua sihat. Angan-angan panjang. Mau kaya, tak sihat, tak ada angan-angan. Mau sihat, tak kaya pun, tak ada angan-angan. Pak Long, jangan kata sakit teruk. Pak Long, demam sudah, tak ada angan-angan dah. Dia bagi pakej demam, sesema, sakit tekak, cirit. Tapi mana dah kena pak tu Pak Long duduk dalam rumah. Kain belekat pun tak pakai, takut tak ada selok. Haram tak ada apa dah tinggal kosong. Kucing pun duk tengok. Tak pakai dah. Kain cukin pun tak boh dah, takut tak ada selok. Dia kata kemarin gagah batuk baru terkeluar ni, belahak pun terkeluar dia kata. Tidak ada batuk. Terkeluar bawah tu kan. Ni dak belahak pun terkeluar. Dia kata tu kain cukin tak pakai dah. Cirit. 2 sakit tekak nak terlayak liak pun tak boleh. Orang masjid pergi, awak yang hantar pergi kuliah ha? Awak jadi mana? Tak ada angan-angan dah. Tak ada angan-angan dah belum. Sembang bak janda pun tak mau. Orang masjid kata tu janda tu hantar janda miah tu hama. Tak mau sembang apa, lemah tu lah fikiran. Seteruk tak apa lagi, seteruk dia mau orang, seteruk. Seteruk tu. Duk ngah. Sembang bak apa pun dia. Bini dia kata tu lah, tak mau menyembang dah lepas seteruk ni. Tangan duk tu. Kita pergi kata, hang boleh ke kenal tak ni kami apa? Cakap pun tak mau seteruk. Kenal ni aku, ni siapa lah? Lan. Tangan duk tu. Bini dia kata tu lah, sembang pun tak mau dah. Hang tak pergi lah kuliah-kuliah ustaz apa? Pilih jalan mau. Ustaz duk tanya hang tapi salam. Tak mau dah pergi masjid. Tak ada angan-angan ni, tak boleh jalan mau. Bini dia pun masuk pergi mencuh ayak, kita tanya dia. Tu janda leha tu dia duk tanya hang kok mana? Hak tu mau. Dia kata hak tu mau. Kuliah tak mau apa tak mau. Janda leha hak tu mau lah kata. Ni orang seteruk, mau orang demam dia tak mau apa lah. Saya baru ni kena demam urat belum. Hilang angan-angan minggu. Tak pernah kena demam urat pasal ni tanda tua lah. Duk sakit urat. Mereka kata ustaz demam urat. Kita bodoh tak nak kena. Kata tak ada demam apa. Tak panas. Rupanya demam urat. Bukan dia panas. Pi urut ni jangan duk habak.
Terkencin. Endon turut. Ini rasa ya Pak Ustaz. Rasa. Dia buh belakang fiku. Kata rasa awak, rasa. Lepas tu esok pergi pula, awak sakit juga. Ini kurang semalam Pak Ustaz. Silakan duduk. Hari ini kita keras sikit Pak Ustaz. Saya kata tak mau urut keras-keras aku tu, tak mau. Dia kata. Dia bubuh kepala lutut Pak Zu. Kemarin dia buh kepala siku. Hari ni dia pergi dia buh kepala lutut. Kita kata berhenti tak, pergi kencin. Tak pernah lagi urut mesti kencin. Balik tak mau lega. Bini saya kata sudahlah bang duk pergi urut. Cuba pergi jumpa doktor. Pergi cek, doktor kata ni demam orak ni. Doktor pun bagi ubat sepapan, makan 2 biji. Alhamdulillah, izin Allah, kutir tok buang. Kena seminggu demam orak, tak ada angan-angan lah. Tak mau. Sembang bak angan-angan pun tak mau. Ke-9 dah betul. Ikut jam tu mampu, jam tu lambat. Betul ke-9 dah. Oh, kita mula tadi pergi apa? 8-5 minit kan? 9-5 minit kena berhenti. Pak Su tulis nota tadi, bayaran untuk sejam. Dia kata tuan tu, saya mengajak tekan sejam. Simpan elok-elok takut jatuh. Baru ni pergi ceramah cerita pergi kat Pak Su. Pergi ceramah Pak Su. Ceramah malam tu pang habis ceramah nenek kita. Depa mai ni ustaz ni sagu hati kita pun barakallahu fi ambil cum-cum dalam bukit. Lepas tu habis kita dia kata yang ni ustaz ni ada sikit sorat kami nak tukar kapek baru ni masjid kok ustaz nak wakaf buat keluar balik. Ada bagi tadi nak ambil balik. Pak Su jangan duk buat perangai lagu tu Pak Su. Tak pasal. Bagi je sorat bagi hari lain Pak Su. Jangan duk bagi lepas tu. Nayo. Pandai masjid tu. Pandai tak tahu pemilihan baru ni lekat kata lekat di bawah tu. Dapat 5 minit, 9-5 minit kita orang dia. Ngajak pun kali lama-lama letih. Baru lega demam orat. Ni dia Pak Long. Kata Nabi bimbang dengan kekayaan. Kita ni kalau Allah bagi senang. 1. Yang kedua Allah Ta'ala bagi sihat. 2. Angan-angan panjang Pak Long. Angan-angan panjang. Tambah lah ni pula orang perempuan lah ni. Dia kira apa betul orang perempuan lah betul. Dia kira duit ni. Hang tua pi tak mana pun. Duit ada ke Pak Long. Oi, penyondoi tu mai. Walaupun Pak Long gigi tinggal 2 batang macam cabang tabir. Tapi duit elok Pak Long dia urut Pak Long. Oh. Ni mau kau ngabang abang gigi tak ada. Dia kata gigi tak ada duit ada tak apa bang kan. Daripada gigi penuh duit tak ada. Cerah. Tu yang Pak Long duk pergi keluar 40 hari kerak bukan keluar tablik. Keluar dengan perempuan tu. Ni angan-angan. Bila kita duit banyak. Tu yang Nabi bimbang tu. Orang yang bijak, kata Tok Syekh kita, adalah orang yang mempunyai perhitungan untuk masa akhiratnya. Dia orang bijak. Orang yang mempunyai perhitungan untuk masa akhiratnya. Harta kekayaan yang berlebihan boleh digunakan untuk membantu orang lain sebagai amal jariah yang akan disuratkan dalam catatan kebaikan pada hari kiamat nanti. Bila dia ada lebih, dia akan gunakan duit kupang dia itu untuk apa dia? Untuk akhirat dia. Dia ada infak, dia ada sedekah. Tapi ada orang dia tak boleh, dia berkira. Dia rasa sayang nak gunakan duit dia untuk akhirat. Ada orang lagu tu? Ada. Sedangkan kalau dia tengok benda tu, Pak Long, saya nak abang lagu ni lah kat Pak Long. Saya nak pesan, yang ni untuk diri saya. Kalau Pak Long nak dengar, Pak Long dengar. Pak Long tak mau ikut pun, ikut suka Pak Long. Saya bukan nak cekik Pak Long suruh dengar, saya bercakap. Tolong bagi ada kebajikan pada setiap mari sedekah ni Pak Long. Ada. Masjid tuan-tuan ni kira steady lah. Waktu kuliah tak tolak tabung. Ada masjid, tengah kuliah dia tolak tabung. Dia tak masuk dalam masjid, dia duduk luar. Dia pun kata, jomlah kita masuk. Dia kata, tak boleh, dia pun tolak tabung. Ada perangai lagu tu.
masuk, dia duduk kat pintu tu, dia cuit ke mana? Tabung, tolak lagi tabung. Abang kata tolak baru dia masuk. Loh, kalau dia tu jenis tak ada duit tak apa. Rokok pun tak berhenti sat. Ni bukan saya nak petikai bak rokok. Tak. Saya tuan-tuan marah pula ustaz duk petikai bak rokok. Saya tak petikai bak rokok. Pak Long nak hisap. Ikut sukalah. Saya tak mau kata hisap dah, tak lah. Saya tak kata nak hisap lah, tak. Pak Long nak hisap. Ikut sukalah. Cumanya kebajikan jangan tak buat. Kalau dia nak beli benda lain, dia ada duit. Tapi nak jadi kebajikan, dia tak ada duit. Mari kita tengok satu hadis Nabi sebelum kita tutup. Dalam hadis ke-33. Masa yang paling sesuai untuk bersedekah. Tok Syekh kita atok tajuk ni elok dah. Bila masa yang paling terbaik Pak Long nak sedekah? Sedekah ni Pak Long amalan baik. Tapi dia ada waktu yang terbaik nak bersedekah. Bila? Mari kita baca. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayyu sadaqati a'zamu ajra qala anta saddaqa wa anta sahihun shahihun takhsha al-faqra wa ta'mulu al-ghina wa la tumhil hatta idza balagatil hulqum qultu li fulan kadza wa li fulan kadza wa qad kana li fulan atau kama qala. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Abu Hurairah cerita, datang seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya. Mai satu orang lelaki ni jumpa dengan Nabi, dia tanya dekat Nabi, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Sedekah ni besar tak pahala? Sedekah ni pahala besar dah. Tapi lelaki ni dia mai tanya dekat Nabi, "Ya Rasulullah, nak tanya sedekah ni waktu mana yang kalau aku bagi pahala dia besar?" Pak Long, tak ada kitab biar pi Pak Long, tapi faham yang ni. Pahala yang besar sedekah ni bila? Lalu Nabi SAW menjawab. Nabi kata, iaitu sedekah yang engkau berikan sedangkan engkau pada masa itu sihat. Ni yang pertama. Hang nak bagi sedekah, Nabi kata, hang bagi yang pertama bila? Waktu hang sihat. Ni. Dia kata, saya tak sihat, saya ada kencing manis. Pak Long, maksud sihat ni tak ada duduk atas katil, duduk ngak, tinggal nak piak ya. Waktu sihat, bagi Pak Long. Ni, terbaik. Di antara waktu sakit baru nak bagi dengan waktu sihat baru nak bagi, yang mana lebih baik? Hang bagi pada waktu dan ketika hang sihat. Ni doa. Tak ada bunyi apa. Tun. Duduk dalam ICU. Tun. Baru nak bagi. Bagi waktu sihat ni Pak Long. Nah. Ustaz, guna untuk masjid. Pak Su, ambil ni Pak Su guna untuk masjid. Masjid kita buat apa betul? Burj Khalifah tu siap lagi? Tak lagi? Ambil lama. Ada apa tak siap lagi betul? Dulu nak buat Starbucks, sampai Starbucks pun tak ada heboh lah. Dulu baru saya duduk cadang dengan Pak Su nak buat Starbucks kat Burj Khalifah tu. Tengok apa lagi yang perlu ni. Pak Su kata tak ada apa lah, yang korang git nu duit bila nak makan hari Jumaat lah. Nah, Pak Su 200. Saya tak banyak boleh bagi tiap-tiap bulan 200. Nak ambil buat kebajikan. Bayangkan kita mai semayang Jumaat. Hak keluar makan tu, makan sebelum ke selepas? Sebelum. Hak makan tu semua hak nak mai semayang tu. Cuba fikir belum. Hak mai tu semua hak nak mai semayang tu.
Lepas dia terkedarah, dia masuk dalam masjid, dia lena, dia mayang. Lena dulu lah khutbah kan. Lepas tu baru mayang. Tuan-tuan nak buat apa lagi? Nak ambil pasu, buat kebajikan. Ni RM50 untuk nama arwah mak saya. RM50 untuk arwah pak saya. RM50 untuk saya. RM50 untuk bini saya. Pak Long, anfiq ya bana Adam. Wallahi unfiq alaih. Allah balas balik. Takkan susah orang yang menyumbang pada jalan Allah. Demi Allah takkan susah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Saya tak faham orang yang kedekut ni. Saya tak faham. Kalau dia kedekut dengan orang lain, mungkin anak bini dia pun dia kedekut. Saya biasa jumpa orang dekat Nat. Ni bukan nak mengata, nak cerita sebagai iktibar. Dia ni saya ingatlah. Tanah bendang dia mau tak ada pun dekat-dekat lah. Tak ada pun dekat-dekat lah. 40 long. Kedah punya long. Mau tak ada pun dekat-dekat lah. Orang kaya Pak Long. Orang kaya. Mesin padi ada. Traktor ada. Lori pun 4-5 biji ada. Tapi kedekut ya Allah. Ya Rahman ya Karim. Jumpa di Nat. Duk tang kedai, duk jual ikan tu, saya pun nak beli ikan, dia pun nak beli ikan. Adalah udang tu. Sekilo RM80 tu. Saya kata kat dia, belum ambil atu tu, atu baru sedap. Oh, dia kata tak boleh, tak payah, tu gaut. Dia duk pegang hak sepinggan RM15. Hak sepinggan RM15 ni Pak Long bersin, ekor udang keluar ke lubang hidung, halui. Duit ada. Saya kata tu ambil RM80 tu. Dia kata tak apa tu goat. Dia kata goat. Hak ni manis tak? Hak ni manis. Saya nak ambil ada 2 pinggan lagi dah dalam tu. Hak sepinggan RM80 tu. Saya ambil sepinggan. Nu nak balik adik-beradik nak main apa nak masak kat rumah ayah. Saya kata tak ambil lah. Dia kata tak apa saya ambil ni. Saya kata tak lah kalau ambil tu saya nak belanja. Hak nu saya tak mau belanja. Yang ni saya mau belanja. Dia ustaz nak belanja nak kata apa. Tak apa ambil. Hilang kot. Kawan nak belanja hilang kot. Masa dia nak beli tak kot. Kalau hang jenis tak ada duit, ni bukan nak abang, oh ni saya bayar saya berkira. Tak. Nak abang perangai tu. Untuk diri kedekut. Okeylah. Hang jaga kesihatan. Tapi Pak Long, saya nak tanya Pak Long, yang Pak Long bubuh duit dalam tabung tu Pak Long, untuk siapa? Untuk Pak Long. Ni bubuh duit dalam tabung masjid nak bayar elektrik. Pak Long, untuk siapa? Kita bubuh RM10, kita bubuh RM5 dalam tabung tu. Untuk siapa? Awak masjid? Tak, kita. Sedekah ni Pak Long untuk kita. Kalau kita kedekut untuk diri kita, tak tahu. Nabi kata, hang nak sedekah, hang bagi yang pertama waktu yang terbaik tu bila? Waktu hang sihat. Ni yang pertama. Yang kedua, dan sebenarnya engkau bakhil. Makna apa dia? Merasa sayang untuk mendermakan harta. 2. Waktu bila? Waktu hang sayang dekat harta hang. Hang takut nak bagi ni. Allah ada RM50 ni. Mau aku bagi sayang RM50. Bagi waktu tu Nabi kata. Tu yang terbaik. Dan engkau takut menjadi fakir. 3. Hang bagi waktu tu hang takut. Kalau hang bagi hang miskin. Sebab apa? Yang mai duk waktu kita ni nak bagi, dia bagi perasaan sayang kepada harta. Yang kedua, dia takut jadi miskin. Siapa yang mai hasut kita pada waktu tu? Syaitan. Yang mai hasut kita pada waktu dan ketika itu tidak lain dan tidak bukan syaitan. Nabi kata, waktu hang sihat, ni waktu terbaik hang nak derma, sedekah.
Waktu hang sayang kepada harta, waktu yang terbaik hang nak sedekah. Waktu kalau hang rasa bagi, hang jadi miskin, waktu ni yang terbaik untuk hang sedekah. Dan yang keempat, bila mana kamu berangan-angan menjadi lebih kaya. Dia kata ni, kalau aku tak bagi, harta ni ada, aku kaya. Tu waktu keempat yang terbaik hang nak sedekah. Maka Nabi pesan, janganlah engkau menangguh-nangguhkan sedekah sehingga apabila roh sampai di kerengkung, lalu ketika itu baru engkau berkata, dah maduk, waktu tu baru panggil anak, ni Maiza, awak abah ambil yang ni untuk si bulan ini sekian banyak. Ni, ambil bagi dekat Mahat Tahfiz tu 5,000. Untuk si bulan ini sekian. Bagi dekat masjid kita nak beli tanah kubur 5,000. Padahal sebenarnya harta engkau memang akan diwarisi oleh orang lain. Pada waktu tu hang tak bagi pun tak apa dah. Sebab harta tu memang tak jadi harta hang dah. Hang nak mampu dah. Akan diwarisi oleh anak-anak hang. Tak sedar lagi, tak tahu Pak Long. Pak Long nak simpan kat siapa Pak Long? Kena buat pi Pak Long dengan kita. Nabi kata dah, Nabi kata pada yang akan hantar hampa pi dekat kubur tu 3. Keluarga hampa, harta hampa, amalan hampa. Fayarji'u thnani wa yabqa wahid. 2 ni akan balik. Anak pinak bini kita pi hantar, dia balik. Harta benda kita pi hantar, dia balik. Yang nak duduk dengan kita, amalan kita. Harta ni Pak Long kena convert, jadikan amalan saleh dan pahala untuk tunggu kita di sana. Dengan caranya apa dia? Infak dan sedekah. Keterangan. Hak tu dia tulis tang tu panjang, baca bulan depan. Panjang tu, sampai 2 muka tu Pak Long. Mau gagah malam ni, duha esok baru berhenti. Untuk elakkan Pak Long teruk, kita berhenti dekat ni dulu insya-Allah. Saya ada bagi dekat Pak Su satu doa, Pak Su akan edak. Sebelum kita nak baca doa tu, kita baca doa ni, kita tutup live ke dulu. Lepas tu baru kita sambung pula dengan bacaan doa. Pak Long jangan duduk balik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.